Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada The Right Honourable Andy Burnham berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Di dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap agar The Right Honourable Andy Burnham akan mencapai kejayaan yang besar dan yakin di bawah kepimpinannya, United Kingdom akan terus mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah bahawa negara Brunei Darussalam amat menghargai hubungan yang telah sekian lama terjalin dengan United Kingdom berasaskan kepercayaan dan perkongsian sejarah serta ikatan yang berkekalan dalam Commonwealth. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan harapan untuk terus memperkukuhkan kerjasama dua hala bersama dengan The Right Honourable Andy Burnham melalui dialog strategik Brunei United Kingdom serta dalam kerangka kerjasama serantau termasuk perkongsian dialog ASEAN United Kingdom. Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berharap dapat bertemu dengan The Right Honourable Andy Burnham dan seterusnya mengucapkan semoga ianya akan sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 diteruskan lagi malam tadi dengan pelbagai persembahan. Di pusat bandar, pentas perayaan dimeriahkan dengan pementasan permata seni anjuran kumpulan permata seni. Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ahli kumpulan permata seni adalah gabungan artis, penyanyi, pelakon, penari, penyair, pemuisi dan pesilat di daerah Brunei dan Muara. Pentas perayaan di Tudong Saji Kuala Belait diserikan dengan persembahan Malam Roses 29 Sketsa dan kugiran anjuran NY29 Entertainment and Services. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan malam musikal Debu Hitam Band menyerikan lagi pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh kumpulan kugiran Debu Hitam. Pentas perayaan di daerah Temburong diserikan dengan persembahan malam live band lagu-lagu 80-an dan 90-an bersama amplifier band Amp Band. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi. Ampun beribu ampun, habis hamba Kebawah Duli Tuan Patik, warga Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah merafakkan sembah ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan, keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh hikmah dan kesejahteraan. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Kami dari Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam ingin menyembahkan ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80 tahun Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Daulat! Bis hamba Kebawah Duli Tuan Patik kepada Pertubuhan Ragamas
menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga Baginda bertahun-tahun memerintah negara Brunei Darussalam. Solat ke bawah Duli Tuan Patik. We at Royal Brunei Airlines would like to wish His Majesty a happy 80th birthday. May His Majesty be blessed with happiness and good health. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Pusat Pembangunan Belia dengan kerjasama bahagian perkhidmatan orang kelainan upaya Jabatan Pembangunan Masyarakat menganjurkan program Artisan Skills bagi kursus asas kemahiran bahasa isyarat selama 2 hari. Kursus berlangsung di Pusat Pembangunan Belia, Tanah Jambu. Perisian kursus iaitu pengenalan bahasa isyarat, perbezaan bahasa isyarat serta latihan praktikal menggunakan bahasa isyarat. Kursus diharap memberi peluang kepada para peserta untuk mempelajari penggunaan bentuk tangan ketika mengeja huruf dan nombor, tata cara memberikan ucapan salam serta pertanyaan dalam bahasa isyarat. So, kita ni belajar cakap pisau. Macam tu lah. So, ini isyarat pisau dengan hand. Okay? Untuk meningkatkan kemahiran untuk berkomunikasi dengan orang kelainan upaya, terutama yang kurang pendengaran lah. Merapatkan jurang yang ada di antara orang biasa dan juga orang yang kelainan upaya pendengaran ini. Pandang minat, and then untuk kemahiran diri sendiri and untuk senang berinteraksi with orang yang kurang pendengaran, macam itulah. Bagi memberi pendedahan mengenai pelaksanaan fardu kifayah, khususnya dalam pengurusan jenazah, Pejabat Hal Ehwal Masjid Darah Tutong dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Qdang mengadakan kursus fardu kifayah bagi Ahli Jawatankuasa Takmir, jemaah dan muslimah masjid-masjid daerah Tutong. Kursus bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peserta dalam pengurusan jenazah mengikut syariat Islam. Di samping itu, memupuk semangat kesukarelawanan serta memperkasakan institusi masjid sebagai pusat ilmu dan kemasyarakatan. Melalui penganjuran kursus ini, masyarakat diharap mempunyai pengetahuan dan keyakinan untuk melaksanakan fardu kifayah dengan sempurna sekaligus memperkukuh peranan masjid sebagai pusat pendidikan, dakwah dan khidmat masyarakat. Budaya membaca penting dalam melahirkan masyarakat berilmu, berfikiran kritis dan berdaya tahan di samping membantu menilai maklumat secara bijaksana. Pesta Buku Brunei Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan terus menjadi platform memupuk minat membaca serta menghargai buku sebagai sumber ilmu. Bertemakan Brunei Membaca Masyarakat Intelek, Pesta Buku tahun ini menekankan kepentingan membaca dalam pembentukan masyarakat berpengetahuan. Juga menjadi objektif penganjurannya adalah untuk membina apresiasi terhadap karya seni serta penulisan buku, mengukuhkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap budaya Brunei, bahasa dan sastra Melayu serta tulisan Jawi. Ia turut bertujuan menjalin kerjasama dan hubungan perniagaan serantau dan antarabangsa bagi mengembangkan industri penerbitan buku negara. Pesta Buku Brunei dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga hari ini dari pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Sambutannya sangat meriah lah, and very nice. Kami bercerita sama diorang and alhamdulillah kami dapat meet their expectations for this. Buku ilmiah seperti kamus dan buku sokongan pendidikan seperti canggihnya bahasa Melayu. Di samping itu, kami juga membawa pelbagai buku kanak-kanak dan majalah terbitan DBP Malaysia. Buku-buku daripada Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia, iaitu gabungan penerbit universiti, semua universiti di Malaysia. Kami ada membawa buku penyelidikan, sastra, sejarah dengan komunikasi dan psikologi.
banyak manfaatnya lah, terutama kepada pelajar-pelajar. Kerana di sini kita ni dapat mendapati banyak buku-buku untuk rujukan, terutama akademik, dan juga harganya mungkin lebih diskaun. Di sini saya dapat memperolehi banyak ilmu pengetahuan baru. Vendorsnya pun banyak share information pasal buku ni, pasal apa-apa. Delegasi Sekolah Rendah Datuk Basir mengadakan lawatan sambil belajar ke Valor Primary School, Republik Singapura yang diselaraskan oleh Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Lawatan selama 5 hari diadakan sehingga 23 Julai ini dan merupakan sebahagian daripada program sekolah berkembar antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei lewat petang kemarin bagi mengucapkan selamat belayar kepada para delegasi, Awang Muhammad Dani bin Aimi, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan korporat Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Delegasi 15 peserta terdiri daripada 12 pelajar tahun 5, 3 guru pengiring Sekolah Rendah Datuk Basir. Program tersebut memperkukuh hubungan dua hala antara sekolah-sekolah dari kedua-dua negara melalui pertukaran amalan terbaik dalam bidang akademik, pedagogi serta pembangunan pelajar secara holistik. Pelbagai aktiviti disusun, antaranya mereka akan mengikuti sesi pembelajaran bersama dalam bilik darjah dan program kepimpinan pelajar. Kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki muka bawah SR akan dilaksanakan hari ini bermula pukul 9 malam. Bekalan air ke Kampung Serdang, Kampung Sungai Matan, Kampung Sungai Belukut, Kampung Sungai Besar, Kampung Mentiri, Perumahan Negara Kampung Mentiri, Kampung Pudak dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah.